Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak review sikit Sweet Homestay Alur Gajah. Okey, Sweet Homestay ni dia memang betul-betul dekat bandar Alur Gajah lah, dekat taman Puncak Keasahan. Dia townhouse. Homestay ni rumah atas lah, rumah atas kena naik tangga sikit sampai dekat kawasan ruang tamu lah. Untuk rumah bawah sebelah sini, untuk rumah atas dia punya parking lot dia sebelah sini. Boleh parking 2 biji kereta lah. Lepas tu rumah saya ni end lot, jadinya kalau ada customer yang kenderaan lebih daripada 1 biji tu boleh parking sebelah sini lah. Naik tangga. Okey, dah sampai ke ruang tamu. Ni kawasan ruang tamu dia lah. Kawasan ruang tamu. Ada TV, ada kipas, ada sofa. Lepas tu kita ada ni yang special. Ada balcony. Siapa yang check in kat sini tu boleh lah malam-malam atau petang-petang boleh lepak kat sini dengan family. Balcony sambil menghirup udara yang segar dan melihat pemandangan suasana taman perumahan ni lah. Okey, kita pergi ke bilik. Okey, kawasan ruang tamu. Kita pergi ke bilik. Okey, untuk semua bilik dia ada aircon lah. Ni bilik yang pertama, ada kipas dan ada aircon. Kita pergi bilik yang kedua. Bilik kedua dia ada kipas dan ada aircon lah. Katil queen juga. Katil queen. Sejadah setiap bilik tu ada, kita bekalkan satu sejadah. Arah kiblat pun. Ni meja makan lah. Iron. Okey, untuk iron kita bekalkan iron steam. Ada peti ais. Ada peti sejuk. Lepas tu kita ada semua peralatan untuk masak tu cukup lah untuk masak. Ada garam kunyit semua ada. Dapur. Lepas tu kita ada juga sediakan washing machine. Siap sabun lagi kita sediakan. Washing machine. Ni tandas ni lah. Okay, ni tandas yang pertama. Dan ini bilik master bedroom. Okay, untuk master bedroom ni dia satu queen, satu single. Satu queen, kita sediakan telekung, kipas dan aircon. Lepas tu ini tandas yang kedua dalam master bedroom. Okey, ya. Dia ada lagi satu balcony untuk master bedroom. Okay, untuk rumah ni dia ada 3 balcony dekat ruang tamu, dekat bilik dan dekat dapur ada balcony. Okey. InsyaAllah lah siapa yang check in dekat Sweet Homestay Alur Gajah, insyaAllah akan selesa lah. Kelengkapan semua cukup insyaAllah. Okey, baik.